perbuatan halal. Dalam ilmu fiqh diajar begitu. Kalau kita buat satu perbuatan, dalam keadaan kita tak tahu boleh ke tak boleh perbuatan ni, kita buat terus, awal-awal lagi kita dapat dah dosa kerana kita buat satu perbuatan tanpa kita tahu hukum perbuatan tersebut. Okey, lepas tu perbuatan tu macam mana? Okey, kalau kebetulan perbuatan tu halal, tak apalah. Tapi kalau perbuatan tu haram, tak tambah satu lagi dosa. Haram melakukan perbuatan yang haram dan buat kadang-kadang tak tahu perbuatan tu haram. Okey, jadi ilmu fiqh mengkaji setiap hukum kepada perbuatan mukallaf. Banyak perbuatan kita, banyak. Jadi setiap perbuatan kita tu ada hukumnya. Siapa yang akan tahu hukum tu? Kita. Tidak. Yang dapat mengetahui hukum hakam itu adalah orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang fiqh dan bidang usul fiqh, dan mereka yang mengeluarkan hukum hakam tersebut. Saya buat satu contoh mudah yang sering saya buat. Itulah adik-adik Allah. Okey, Dr. Ahmad Syafi'i ke? Atau orang lain? Doktor Capuk. Okey, doktor di rumah mesti ada buku perubatan, semestinya. Dan saya rasa dalam buku doktor itu mesti ada bincang macam mana nak bedah urat-urat dalam badan. Okey, kalau ada kebetulan lepas majlis ni mana tahu ada orang marah ke apa ke, lepas tu dia sakit stroke anxiety dan memerlukan kepada pembedahan, adakah doktor berani bedah? Buku dah ada, boleh buku. Buku ada, bidang perubatan. Kenapa tak bedah? Bedahlah. Urat tahu kan, yang mana urat semua tu saya dah hati. Sebab apa? Sebab kita belum pakar bidang. Kita hanya baru belajar, tapi kita belum hidup dalam bidang. Okay. Jadi sama dah juga dalam perbahasan fiqh. Kita baca kitab fiqh, itu adalah keputusan yang kajian para ulama. Tetapi kalau kita sendiri nak kata, saya rasa yang ni perbuatan ni halal, kita baik, dia tahu mana benda tu halal. Dia kalau dia bukan seorang yang pakar dalam bidang fiqh ataupun dalam istilah ilmunya mujtahid ataupun faqih, dia tidak boleh sama sekali untuk mandai-mandai kata benda ni halal ataupun haram ataupun halam ke, ikutlah. Semuanya tidak boleh, kerana dia belum pakar. Walaupun dalam rumah dia ada CD, CD kitab-kitab fiqh, dia ada program kitab-kitab fiqh, dan kitab fiqh tu bahkan rumah dia pun diperbuat pada kitab fiqh pun tak boleh juga dia keluarkan hukum hakam kemana-mana. Sebab apa? Sebab sama macam kes tadi lah. Dia ada buku perubatan, dia dah belajar benda tu, bahkan dia dah exam lagi, dia tahu urat yang pernah semua, dah cara bedah ni. Tapi untuk dia pegang pisau, dia serindak lagi orang tu pasal dia tidak boleh, melainkan setelah dia pakar dalam bidang tu. Kepakaran memerlukan zaman yang panjang. Jadi begitu juga fiqh dia tahu tentang hukum hakam perbuatan manusia, dan orang yang ada otoriti dalam masalah ini adalah orang yang telah mendalami bidang ini masa yang panjang sehingga dia pakar semua dalam bidang tersebut. Sebagaimana ada di perubatan, dia duduk dalam bidang perubatan sampai lama-lama sampai dia pakar. Okey, itu secara kasar. Okey, apakah takrif ilmu fiqh? Kalau kita nak bincang secara ilmiah sikit, tak nampak, tak gelak je. Apakah takrif ilmu fiqh? Ilmu fiqh ditakrifkan oleh para fuqaha macam takrif lah. Antara yang famousnya, al-ilmu bil ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Siapa yang dia perkhususan dia bidang syariah, saya rasa dia kena tahu benda ni. Takrif fiqh, takrif usul fiqh, saya rasa dia kena hafal. Saya sangat risau kalau dua takrif ini akan ditanya oleh malaikat munkar nanti. Sebab perkhususan kita. Jadi saya minta hafal lah. Takut marabuka Allah, marasuluka Nabi Muhammad. Kelas Qiblah Kaabah. Takrif fiqh. Malaysia kau. Saya takut ditanya. Saya jujur lah kan. Eloknya kita hafal sebab kita bidang. Jadi fiqh ni adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Okey. Ilmu yang membicarakan tentang
hukum hakam syarak yang bersifat amali. Sebab apa? Sebab ada juga hukum hakam syarak yang bersifat ilmi, yang bersifat akidah. Allah ada tak ada? Ada. Okay. Itu okay. Apa perbuatan tak perbuatan kita sekadar tahu fakta gitu je, sekadar keyakinan. Dipanggil al-ahkam asy-syar'iyyah al-ilmiyah. Tapi hukum fiqh membincangkan hukum hakam syarak yang berkenaan dengan perbuatan. Sebab kita buat, apa hukum perbuatan kita? Kita pernah atas, apa hukum perbuatan kita? Apa saja perbuatan kita? Apa hukumnya? Baik, fiqh adalah ilmu yang membicarakan berkenaan dengan hukum hakam syarak yang ada kaitan dengan perbuatan manusia. Al-ilmu bil-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabu. Ilmu ini diambil. Al-muktasab, pengetahuan hukum hakam tadi, pengetahuan ini diambil. Muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Dia ambil daripada dalil-dalil fiqh yang khusus. Satu ilmu yang membicarakan berkenaan dengan hukum hakam syarak yang ada kaitan dengan perbuatan kita, yang mana pengetahuan terhadap hukum tadi diambil daripada dalil-dalil fiqh yang khusus. Usul fiqh umum, dia tak bincang minum air segelas apa hukum. Itu bukan. Dia bincang Quran hujah atau tidak. Baik, fiqh dia bincang direct pada benda-benda yang terperinci, dalil-dalil yang khusus. Minum air apa hukum, apa dalil. Okey, itu perbahasan dalam ilmu fiqh. Jadi fiqh ini, daripada takrif ini kita dapat bahawa ilmu fiqh diambil daripada dalil-dalil syarak yang telah dipersetujui oleh ilmu fiqh. Seakan-akan kalau kita nampak macam satu drama tu, seorang faqih nak berhukum, ditanya dulu ke ulama usul fiqh, saya nak tanya, nak cari hukum ni kan. Jadi saya ada baca satu hadis, cerita kalau minum air ni tak ada masalah. Cuma saya nak tahu hadis ni hujah tidak? Hadis boleh jadi hujah tak? Usul fiqh tu boleh? Okey, selesai. Jadi dia pun menggunakan hadis untuk membuatkan hukum secara khusus kepada perbuatan tertentu. Okey, usul fiqh kaji apakah itu dalil. Fiqh pula setelah mana dia tahu, usul fiqh beritahu, Al-Quran dalil tahu, hadis dalil, ijma' dalil. Okey, selesai. Jadi orang yang mendalami fiqh, dia akan menggunakan dalil-dalil tadi secara khusus kepada masalah-masalah tertentu. Contohnya terjadi pegang kemaluan batal tak batal wudu. Jadi ilmu fiqh kaji diambil daripada hadis, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka berwuduklah. Jadi berdasarkan dalil ini, mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal wuduk kalau sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapak tangan kita sentuh kemaluan kita, kemaluan orang lain tak bincang lah. Sentuh kemaluan kita, maka dengan tapak tangan batal wuduk. Baik, itu adalah fiqh. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, Siapa sejak bila adanya fiqh? Fiqh sudah ada semenjak pada zaman Rasulullah SAW. Sebab Nabi ini adalah, pertama Nabi adalah sumber syariat. Dalam masa yang sama Nabi akan kembali ke rahmatullah, akan kembali kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah pada zaman baginda telah mengajar para sahabat cara-cara untuk melakukan hukum hakam. Lepas tu kalau kita tengok ada cerita yang Nabi tanya, apa pandangan kamu dalam masalah begini. Nabi nak tengok macam mana cara para sahabat dia belajar untuk mengeluarkan hukum hakam berdasarkan kaedah usul fiqh, yang mana kaedah tu ada diambil daripada bahasa Arab dan sebagainya. Jadi semenjak pada zaman Rasulullah lagi sudah ada perbahasan hukum hakam fiqh. Okey, cuma yang kita biasa dengar yang masyhurnya ada 4 mazhab utama. Mazhab Syafi'i, first kali kalau ikut urutan zamannya mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, itu mazhab Imam Syafi'i, lepas tu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, atau nama asalnya Muhammad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Okey, 4 mazhab ni adalah mazhab yang terbesar lah kita kata. Di samping kalau kita belajar sebelum tu ada lagi mazhab-mazhab ulama sebelum ni yang sudah tak wujud lagi pada hari ni. Tak ada pengikut. Tapi 4 mazhab ni sampai ke hari ni masih ada. Dan kata para ulama ini satu bukti, pengekalan ini adalah bukti bahawa Allah meridai 4 mazhab. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, bila sebut tentang masalah fiqh, kita akan biasa dengar ataupun sinonim dengan perbahasan. Bila sebut fiqh akan ada khilaf.
Orang mazhab lagi senang. Khilaf. Kan khilaf Ustaz, senang ya. Dia tak tahu mana masuk khilaf tu. Baik. Perbezaan pandangan para ulama ini kenapa berlaku? Okey. Sebab dah kita cerita pasal fiqh ni adalah hukum berkenaan dengan setiap perbuatan mukallaf. Kenapa berlaku perbezaan pandangan para ulama? Para hadirin yang dirahmati Allah, perbezaan pandangan para ulama ini secara hakikatnya berlaku kerana apa? Kerana banyak sebab lah. Antaranya dalil-dalil fiqh, iaitu daripada Al-Quran, hadis dan sebagainya, didatangkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya secara nak kata sama-sama macam tak kena, secara kasar yang boleh difahami dengan makna yang pelbagai. Saya buat itulah. Maknanya Al-Quran juga hadis didatangkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara boleh difahami dengan makna yang pelbagai. Akhirnya seorang alim ni, dia pandang satu dalil, dia faham cara ini. Orang lain pula pandang dalil yang sama, faham cara yang berbeza. Akhirnya berbezalah pandangan para ulama di dalam satu masalah. Dengan contoh akan nampak lagi jelas. Saya buat contoh. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, orang puasa, selepas masuk zuhur, dia boleh tak gosok gigi? Ni hukum fiqh ni. Bukan hukum usul fiqh, hukum fiqh. Kita puasa, lepas tu kita gosok gigi. Apa hukum? Apa hukum gosok gigi selepas zawal, selepas matahari gelincir, maksudnya selepas masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur tu apa hukum kita gosok gigi? Makruh. Sejak belaka tak berani banyak tahu sahabat tak berani memandai dalam hukum akam syarak. Oh, betul kan? Okey Kalau siapa kata makruh, kalau secara dalamnya tak tepat, yang betul ni karahah. Perbuatan tu makruh, hukumnya karahah. Tak apalah, saya tak bincang sini sebab bila gitu. Okey, mudah dia kata makruh lah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh gosok gigi selepas daripada gelincir matahari. Maksudnya masuk zuhur kita gosok gigi juga, hukumnya adalah makruh. Daripada masuk zuhur sampai ke maghrib, kalau gosok gigi juga makruh. Telan bau gigi batal puasa lah. Ataupun boleh jadi haram sebab tak hukum kematian. Okey. Kalau orang tanya Imam Syafi'i, kalau saya gosok gigi, macam mana cara? Apa keadaan? Perbuatan saya jadi apa? Imam Syafi'i kata makruh. Mana boleh gosok gigi bila masuk waktu zuhur sampai ke maghrib? Elok ni tak gosok gigi. Kalau tak gosok gigi kerana Allah dapat pahala. Kalau gosok gigi tak dosa, makruh. Tanya Imam Malik kata sunat. Okey. Oh, nampaknya sudah ada dua pandangan. Okey Saya nak buat contoh tadi kenapa berlaku khilaf fuqaha ni. Ni hanya sebagai satu contoh kan. Bila orang tanya Imam Syafi'i, apa dalil kamu? Apa hujah? Sebab mana boleh seorang faqih, Mana boleh seorang faqih, seorang alim dalam bidang fiqh, bila orang tanya hukum satu perbuatan, dia cakap ikut otak dia. Halal, haram, apa dia? Saja. Tak boleh. Sebab ta'rif fiqh tadi adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Pengetahuan hukum hakam tadi itu diambil sumbernya daripada dalil fiqh, bukan dengan otak. Sebab tu seorang faqih kalau dia nak kata halal, haram, dia mesti ada hujah. Kalau dia tak ada hujah, entah, saya tak jumpa dah hujah, tapi inilah tak payah halal lah. Haram perbuatan tu, bahkan dia takkan jadi orang yang begitu. Sebab kalau kita lihat sejarah, orang yang faqih ni orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Syafi'i, Imam Ahmad sampai Nabi SAW sampaikan salam melalui Imam Syafi'i. Tolong sampaikan salam kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i tidur mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata kepada Imam Syafi'i, sampaikan salam saya kepada Ahmad bin Hanbal. Oh, apa? Rasulullah kata minta supaya Imam Ahmad bersabar kerana Imam Ahmad akan diuji dengan ujian fitnatu khalqil Quran. Zaman tu pemerintah hari tu
dia berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran ini makhluk. Jadi ramai para ulama ditanya soalan, Quran makhluk ke tidak? Siapa yang kata makhluk, okey selesai. Siapa yang kata Quran bukan makhluk, dia akan dipukul, dia akan diazab, dia akan diberikan pelbagai, dia akan diusir, dia macam-macam, dipecat, macam-macam. Jadi orang hadirin rahmati Allah SWT. Jadi Imam Ahmad Nabi bagi salam, sampaikan salam kepada Imam Ahmad melalui Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i hantar, kalau saya tak silap, Imam Rabi' anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hantar anak murid namanya Rabi' pergi jumpa Imam Ahmad. Imam Syafi'i minta baju Imam Ahmad. Sampaikan salam tadi, Rasulullah sebut jangan goyah, teruskan perjuangan dalam menyatakan Al-Quran bukan makhluk. Dan Imam Syafi'i minta kalau boleh nak minta baju Imam Ahmad yang sedang dipakai oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad membuka bajunya bagi Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i ambil baju tu, Imam Syafi'i sapu muka dia, mengambil keberkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam kisah yang lain, Imam Ahmad pun pernah minta baju Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad mengambil keberkatan kerana orang ni orang soleh. Keberkatan Allah tu ada pada mereka. Jadi para hadirin rahmati Allah, oleh kerana para ulama kita ni dekat pada Tuhan, mustahil mereka akan keluarkan hukum berdasarkan akal mereka, bukan berdasarkan hujah. Kita ya boleh tak boleh ikut dan je lah. Tak tahu pun, tapi sekarang orang kata apa pula, dah ambil pastor lah kan. Tak tahu, nampak teruk sangat. Boleh, insyaAllah. Jadi oleh kerana setiap pramuka dia ada hujah. Orang tanya Imam Syafi'i contoh, jadi nak cerita dah ini, saya nak cerita benda tu, saya nak buat contoh. Orang tanya pada Imam Malik, apa hujah kamu? Okey, tanya pada Imam Syafi'i, apa hujah? Imam Syafi'i kata, hujah saya adalah sepotong hadis Nabi SAW. Nabi kata, la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski, atau kama qala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Kasturi yang real daripada kijang tu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita gosok gigi, kita telah menghilangkan bau yang busuk pada kita, tapi begitu wangi di sisi Allah. Maka menghilangkan bau yang wangi di sisi Allah itu adalah satu benda yang sangat baik. Jadi kekalkan bau tersebut kerana ia sangat wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum dia ataupun perbuatan tu makruh. Kalau gosok gigi juga makruh kerana kita menghilangkan bau tersebut. Baik. Tanya Imam tu, buat jahat. Riswah. Buat jahat. Tanya Imam Malik. Imam Malik orang kata sunat. Mana bukti? Imam Malik kata Rasulullah sebut la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Baik, sama bijak dengan Imam Syafi'i. Kalau kita boleh buat macam drama, sama lah, iya ke? Oh, tak sama pula. Tapi kenapa Imam Syafi'i faham kata makruh, kamu kata sunat? Kata Imam Malik, kalau bau busuk pun di sisi Allah dah wangi, kalau kita wangi, lagi-lagilah wangi di sisi Allah. Kalau bau busuk pun di sisi Allah dah wangi macam kasturi, rasanya kalau kita wangikan mulut kita, tak tahulah wangi apa di sisi Allah Ta'ala tu, tak tahulah, lagi-lagilah wangi. Jadi sunat kita hilangkan bau busuk mulut kita. Apa hujah? Hadis sama. Padahal di rahmat Allah, kerana itu, ini satu contoh lah kan. Kerana contoh-contoh ini menyebabkan para ulama kita berbeza pandangan di dalam mengeluarkan hukum hakam. Baik, apabila fiqh ini, kita contoh, kenapa kita mazhab Imam Syafi'i? Kerana secara sejarahnya, Islam datang ke tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Islam daripada Yaman. Kalau ikut sejarah ni. Jadi orang Yaman kebanyakanlah mereka bermazhab Imam Syafi'i. Bila mereka sampai ke tanah Melayu, mereka sebarkan Islam, dan dengan mazhab Syafi'i pun mereka sebarkan. Jadi orang Melayu kita, orang Indonesia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i kebanyakan. Kenapa orang lain di Hanafi, di India bermazhab Hanafi? Kerana ada konsep, ada sejarah-sejarahnya. Kerana fuqaha yang datang ke sana bermazhab Hanafi contohnya. Baik. Bila para fuqaha kita berbeza pandangan,
ada satu konsep yang kita belajar. Yang ni saya nak terangkan semua supaya kita sebagai penuntut ilmu tak terangkabut dalam masalah ini. Okey, kita mazhab Imam Syafi'i. Ada orang mazhab lain. Apa yang kita nak buat kalau ulama berbeza pandangan? Yang betulnya, secara asalnya, semua pandangan ini adalah betul. Kita diajar semua pandangan-pandangan ini adalah betul di sisi kita. Sebab apa? Contoh saya tadi dalam masalah pemulut tadi, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, mana satu yang betul? Siapa boleh jawab? Wallahi ini pandangan betul ni, yang ini salah, haram, bidah. Tak boleh sebab semua pandangan ini ada hujahnya dan mereka mempunyai autoriti. Saya rasa dalam perubatan juga akan berlaku perbezaan pandangan terhadap menyelesaikan sesuatu penyakit. Cuma saya belum pernah jadi doktor lah. Saya berpandangan ijtihad Allah begitu. Saya rasa mesti ada begitu. Satu penyakit orang kata yang kena selesaikan macam begini. Orang kata no. Caranya sepatutnya begini. Berlaku perbezaan pandangan para ulama perubatan di dalam menyelesaikan hukum satu penyakit. Mana satu yang betul? Dalam konsep Islam diajar, apabila para fuqaha kita berbeza pandangan, bermaksud Allah meredai perbezaan tersebut. Kenapa? Kalaulah Allah mahukan semua para ulama sama pandangan, maka Allah akan menjadikan perkara tersebut menjadi satu. Akhirnya wujudlah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh para ulama terhadap suatu hukum. Contoh zina, ada tak kata makruh zina? Zina makruh. Mencuri sunat. Ada tak? Tak ada kan? Sebab apa? Bil ijma' hukumnya adalah haram. Kenapa ijma'? Kerana Allah telah mendatangkan dalil yang begitu jelas sehingga tak dapat difahami dengan makna yang berbagai. Makna satu je, haram. Siapa yang buat? Allah. Kenapa? Dengan ilmu Allah SWT, kalaulah orang berbeza pandangan, zina ada kata makruh, ada kata sunat, ada kata wajib masak ke apa ke, maka ketika itu akan berlaku kerosakan kepada manusia. Oleh kerana benda zina ni benda yang merosakkan, Allah jadikan hukum tu mandatori terus. Contohnya lagi, dalam sistem, kalau kita belajar dalam masalah fiqh, sistem pemerintahan Islam, Allah meletakkan undang-undang khusus yang mesti dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan. Contoh, kalau bunuh, hukum dia bunuh. Kalau mencuri, dikerat tangan. Baik, ada tak ulama khilaf dalam masalah itu? Tak ada. Ada tak ulama kata kalau mencuri bukan kerat tangan, kalau boleh dia dah lah. Sebab apa tak ada? Kerana Allah, dengan ilmu Allah Ta'ala mengetahui kalau ada dibuat hukuman yang lain akan menyebabkan kerosakan kepada kehidupan manusia. Akhirnya dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah mentakdirkan dalil tersebut begitu jelas sehingga langsung tidak berlaku perbezaan pandangan para ulama. Cuma masalah-masalah seperti ini yang langsung tak ada pandangan lain ni terlalu sedikit. Kebanyakannya Allah mendatangkan Al-Quran dan hadis Nabi yang boleh difahami dengan makna yang berbagai, sehingga menyebabkan berlaku perbezaan pandangan. Kenapa? Kerana khilaf para ulama itu adalah rahmat. Dalam satu matan Zubat disebut wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbali wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nu'man, Imam Abu Hanifah, nama betulnya An-Nu'man. Kemudian Imam Ahmad, Imam Sufyan As-Sawri atau Ibnu Uyainah, dan juga ulama-ulama yang lain, kesemuanya berada di atas hidayah Allah kerana masing-masing keluarkan hukum ada hujah. Dan khilaf itu adalah perbezaan pandangan mereka adalah rahmat bagi kita. Sebab tu apabila para ulama berbeza pandangan, kita tak boleh kata yang ni salah, yang ni betul. Kita mungkin boleh kata saya rasa yang ni yang betul, yang ni salah. Mungkin kalau kita belajar, kita nilai hujah masing-masing, kita mungkin boleh kata bagi saya yang ni yang paling betul, yang ni mungkin silap. Mungkin saja. Tapi untuk kita menyatakan yang ni memang salah dan mesti dia tolak, dan kita buatlah satu memorandum ke apa ke, buat satu demonstrasi meminta supaya hukuman ini diharamkan, dipegang sama sekali untuk, maka dia adalah tak betul. Kerana bila ulama berbeza pandangan, Allah meredai tersebut. Sebab kita semua sedia maklum, khilaf ini adalah rahmat. Kenapa ia rahmat? Sebab apabila berlaku perbezaan pandangan para ulama, kita boleh memilih mana-mana pandangan yang boleh, yang sesuai untuk kita. Itu sebab tu jadi begitu. Kenapa kita berkata rahmat? Apabila berlaku perbezaan pandangan para ulama, kita boleh memilih mana-mana pandangan yang kita nak pegang.
Walaupun kadang-kadang bukan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Kerana kesemua mereka berusaha untuk mencari pandangan yang paling betul di sisi Allah. Walaupun mereka berbeza pandangan, yang betul satu sebenarnya di sisi Allah. Cuma oleh kerana kita masih lagi di dunia dan kita tak dapat wahyu dari Allah Ta'ala, kita tak tahu satu yang betul di sisi Tuhan. Main yang betul hanya satu, yang lain semua salah di sisi Allah. Tapi oleh kerana kita tak tahu mana yang salah secara yakin, maka Allah memaafkan kita walaupun kalau kita pegang pandangan yang salah yang kita rasa betul. Okay. Bila nak tahu akhir nanti, tanya Allah Ta'ala dalam masalah bau mulut ni mana yang betul. Macam fikir Imam Malik, ya Allah, Tuhan jawab lah. Masa tu, tapi di dunia memang takkan mampu. Oleh kerana begitu, kita boleh memilih mana-mana pandangan. Cuma saya menasihatkan untuk kita selaku orang yang bermazhab Imam Syafi'i, kalaulah dalam mazhab Imam Syafi'i itu tak susah kita pegang, pegang je lah. Takut nanti kita tak memahami mazhab lain, kita rasa mazhab ni kata begini, rupanya dia tak kata begitu. Dah kali kita silap. Syafi'i tidak, Maliki tidak, mazhab kita sendiri. Sebab tu saya mencadangkan, kalaulah contoh kebetulan kita di Malaysia memandang mazhab Imam Syafi'i, kalaulah yang kita pegang mazhab Syafi'i ni tak ada susah, biasa senang je, maka teruskanlah. Tapi kalau ada dalam orang peserta dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita nak praktikkan pada hari ini sukar, maka kita rujuk pada alim ulama, kita tengok kok ada pandangan ulama lain yang berbeza. Contoh dalam masalah zakat lah antaranya. Hari ini zakat kita tak bawa beras. Dalam mazhab Syafi'i tak sah, kita pegang mazhab Imam Abu Hanifah, boleh dengan nilai. Jadi dalam perbezaan pandangan para ulama, bila berlaku perbezaan, kita pilih mana-mana kesemuanya betul, tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan, kalau boleh supaya kita jangan tersilap. Kalaulah yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i tak susah pun, elok je semayang pun tak masalah pun, teruslah. Tapi kalau kita belajar sungguh, kita tahu dalam mazhab ni kata tak gini-gini, kita nak buat, tak ada masalah. Sebab semua pandangan para ulama ni ada hujah, walaupun kita tak jumpa hujah. Contoh kita buka pandangan kitab fiqh lain, dia hanya sebut hukum ni gini, apa hujah dia tak sebut. Tapi dalam minda kita menyatakan mustahil mereka menyatakan satu pandangan tak ada hujah. Ada hujah, kita yang tak tahu. Okay. Itu satu benda lah dalam masalah fiqh, bila berlaku khilaf. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila fiqh ini adalah diambil daripada dalil-dalil fiqh, maka ilmu usul fiqh tadi bagi tahu salah satu kajian usul fiqh adalah wahalil mustafid, keadaan orang yang boleh mengeluarkan hukum hakam. Yang ni saya nak sentuh sikit. Dalam usul fiqh, orang yang berhak untuk mengatakan halal haram ni, dia direct terus kepada Al-Quran dan hadis ni adalah fuqaha ataupun mujtahidun. Orang yang sampai ke tahap ijtihad. Dan adik-adik kena sedar, bukan semua para ulama adalah mujtahid. Bukan semua orang yang ada master PhD jadi mufti apa pun, dia pun tak semua orang akan jadi mujtahid. Mujtahid ni adalah orang yang begitu masak dalam bidang tersebut, sehingga dia cukup dengan syarat-syarat kriteria dia, dengan ilmu bahasa Arabnya, dia faham bahasa Arab dengan begitu dalam, dia kuasai ilmu usul fiqh dengan baik, dia menguasai hadis, dia membaca dengan dalam, sehingga dia jadi pakar. Dia memang pakar dalam bidang. Dengan masa yang panjang, akhirnya pakar. Orang gini saja yang berhak untuk mengeluarkan hukum hakam. Saya tak. Kalau tuan-tuan ingat saya ni asal-asalnya usul-usul saya kata mana-mana. Memang kita nak tujuan belajar ilmu fiqh ni kalau boleh kita nak sampai ke tahap. Kerana apa? Kerana hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh tu cerita zaman lampau, hukum-hukum yang pernah berlaku zaman lampau, dan kadang-kadang cerita juga apa yang akan berlaku akan datang. Tapi perbuatan manusia ni berterusan, tak berhenti dia. Ada je perbuatan baru yang kita create. Saya bagi contoh dalam kitab-kitab fiqh tersebut hukum demonstrasi, tapi dalam ulama sekarang mereka bincang hukum demonstrasi macam mana, kerana dia adalah perbuatan manusia. Baik, apabila timbul ke baru, orang yang berhak mengatakan ini boleh ke, ini halal ke, ini haram ke adalah mujtahid. Sebab tu seorang yang mendalami ilmu fiqh, dia kena berusaha sungguh-sungguh mendalami ilmu fiqh dan mendalami ilmu-ilmu yang lain. Moga-moga dia akan sampai satu hari nanti ke tahap mujtahid. Supaya dia timbul apa isu pun, dia dah ada satu kekuatan untuk dia terus ambil Al-Quran, ambil hujah, ambil hukum daripada Al-Quran juga hadis. Orang yang sampai ke tahap ijtihad saja yang berhak untuk mengeluarkan hukum hakam. Baik, yang tak sampai macam kita dinamakan sebagai muqallid. Dekat tu dengan perbuatan. Doktor, apa pandangan doktor?
Kalau doktor satu hari doktor cukup Doktor Syafiq jadi pakar dalam bidang perubatan. Dia boleh buat satu nama hospital percuma untuk orang-orang susah macam kami. Jadi saya satu hari sakit perut. Okey. Lepas tu saya jumpa doktor, saya kata saya sakit perut. Lepas tu dia kata, okey, awak makan pertama ubat ni makan 30 kali sekali. Jadi lah ubat dia. Lepas tu saya kata, oh maaf doktor, saya tak setuju. Bagi saya ubat yang sepatutnya saya kena ambil ubat ni. Lepas tu saya kata, pasal itu saya kata saya ada beli satu buku karangan Thomas. Bukanlah buku yang dalam buku perubatan edisi yang ke-26 yang terbitan Amerika Syarikat mengatakan kalau sakit perut ubat dia gini. Jadi doktor sebut tak betul. Apa kena doktor? Doktor dari muda sampai ke tua katakan menguasai bidang perubatan sampai buka klinik percuma atau hospital percuma untuk orang sakit. Tiba-tiba ada orang datang, dia tanya dia sakit, kita kata pakai ubat ni, kita tahu saya tak setuju. Saya ubat yang sepatutnya saya makan gini. Yang dia tu bukan pengkhususan bidang perubatan. Okey. Walaupun doktor senyum, saya tu yang dia. Doktor kata, oh ni nak kena pukul ke? Nak kas bayaran sebab melampau ke? Dia hospital percuma ke bayar? Sebab apa? Sebab yang berhak untuk mengatakan kamu kena ambil ubat ini adalah orang yang menguasai bidang tersebut. Walaupun buku-buku perubatan tersebar luas di internet apa? Sebab mempelajari satu masalah, mendalami satu masalah ini. Maka samalah juga dengan perbahasan fiqh. Kita dalam Quran, kita ada hadis, tapi orang yang berhak untuk mengambil hukum hakam daripada Al-Quran juga hadis adalah fuqaha. Al-Quran juga hadis ni kalau kita nak buat satu perbandingan, umpama buku-buku perubatan yang tersebar luas di alam maya, di alam yang tidak maya, yang boleh dibaca oleh mana-mana generasi, baik yang belajar agama, yang tak belajar agama, boleh. Tapi siapa yang boleh jadi doktor? Orang yang mendalami. Belajar perubatan tak boleh lagi. Dia kena pakar baru dia berani bedah. Maka begitulah juga dalam masalah fiqh. Hari ini berlaku sedikit kesilapan dalam minda masyarakat. Dia tengok satu kitab fiqh, contoh hukum kata begini, dia kata, oh saya jumpa hadis kata begini, bercanggah dengan satu perbahasan. Jadi dia tolak hukum-hukum fiqh yang disebut dalam kitab-kitab kerana dia sendiri telah membaca satu hadis disebut oleh Sahih Bukhari atau Muslim yang zahir hadis ini bercanggah dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebab tu satu benda lagi saya nak kongsi setelah kita bincang panjang. Minda yang kita kena ada dalam masalah fiqh. Kalaulah ini diajar oleh guru-guru kami. Kalaulah kita bertemu dengan Al-Quran atau hadis bercanggah secara zahirnya dengan apa yang disebut oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh, yang perlu untuk dipegang adalah kalam fuqaha. Kerana apa? Hakikatnya kita telah beramal dengan Al-Quran juga hadis. Sebab yang memahami kehendak Al-Quran juga hadis tadi adalah golongan fuqaha yang telah hidup secara lama sampai dia tak kahwin, dia mati sampai dia tak kahwin. Imam Nawawi contohnya sampai umur 58 tahun tak silap. Beliau hidup begitu sampai tak buat apa, hanya untuk menuntut ilmu, siang malam dengan ilmu. Mereka telah mengkaji perbahasan-perbahasan ini. Oleh kerana kadang-kadang buku tak semua yang ditulis itu adalah minda. Ditulis kadang-kadang lebih ringkas daripada apa yang adalah minda mereka. Cuma kalau kita nak tahu dalam minda mereka, kita kena kaji. Kalau kita nak tahu hujah mereka apa, kita kena kaji. Dan menjadi satu kesilapan di segi disiplin ilmu. Kalau kita jumpa hadis, kita jumpa Al-Quran, tengok-tengok tak sama dengan apa yang disebut dalam kitab fiqh, kita tolak apa yang disebut dalam kitab fiqh, kita pegang hadis, kita pegang Al-Quran secara lain. Macamlah adik-adik perubatan yang belajar ilmu perubatan, yang menguasai kitab-kitab perubatan dengan baik, akhirnya jadi terpakar. Tiba-tiba kita yang bukan belajar agama, yang jadi bomo pun tak lepas kan. Jadi bomo pun tidak belajar perubatan, tidak sembelih pun tak berani contoh. Tiba-tiba bila orang sakit perut, oh kamu sakit perut, saya baca dalam kitab perubatan ini, sakit perut makan daun alam, tunggu saya kena menciri sikit, insyaAllah. Tak betul ya, walaupun disebut dalam buku, kerana yang disebut dalam buku kadang-kadang tak sama dengan realiti. Para hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi itu secara kasar yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berkenaan dengan ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh. Jadi dalam ilmu usul fiqh, ilmu fiqh yang saya tekankan tadi, pertama para fuqaha kita mengeluarkan hukum hakam berdasarkan hujah. Kadang-kadang kita tak tahu hujah tu kerana tak ditulis oleh mereka. Tapi
Tapi kalau kita mendalami, kita mengkaji perbahasan ilmu lain, kita akan tahu hujah mereka. Yang kedua, bila berlaku perbezaan pandangan para ulama, sebenarnya pandangan perbezaan tadi adalah orang kata apa namanya, rahmat. Dan kita boleh pilih mana-mana pandangan. Saya nasihatkan, selagi mana kita boleh berada dalam ruang lingkup mazhab Imam Syafi'i, teruskan. Takut-takut kita tak memahami kehendak mazhab lain, kerana kadang-kadang mereka ada istilah mereka sendiri, kita salah faham, kita kata saya berpegang dengan mazhab ini, sedangkan mazhab tu pun tak kena begitu. Okay. Yang ketiga, kalaulah timbul beberapa isu, kan zahir Al-Quran bercanggah dengan hukum-hukum fiqh yang disebutkan dalam fuqaha, kita kena pegang betul kalam fuqaha, sebab mereka telah mengkaji apa yang disebut oleh Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir dalam perbahasan fiqh, oleh kerana kita bukan mujtahid, haram kita mana-mana keluarkan fuqaha. Ya, tuan-tuan bahawa dirahmati Allah, baik belajar Quran, baik belajar agama. Kalau kita ke Malaysia contoh, tanya apa hukum, kalau tak tahu sebut tak tahu. Saya belajar pada tu memang rasa macam merah telinga kan. Oh, dia betul baca khutbah macam nak pecah mimbar. Contoh kan. Gegar. Tanya hukum. Maaf saya tak tahu. Orang kata dia betul ni. Khutbah berita tanya hukum tak tahu tak? Bila tak tahu tak tahu. Bila tak tahu, sebab itu adalah amanah. Kalau kita bukan orang yang berhak untuk cari gali hukum daripada Al-Quran dan hadis, kita mukallid, kita tanya hukum, kita kena rujuk, kita kena fiqh. Kalau kita tak tahu, kata tak tahu. Dan tak boleh kita masa tu insyaAllah boleh kot. Betul, kerana kita belum sampai ke tahap ijtihad. Kalau kita dah sampai ke tahap ijtihad, maka tak ada masalah. Kerana seorang mujtahid, dia berhak untuk mencari hukum daripada Al-Quran juga hadis dari yang lain. Saya rasa mungkin sekadar dahulu secara kasar ilmu fiqh yang saya ikut sufi yang saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Dan benda ni kalau kita faham dengan baik, kita akan rasa mudah. Orang lain dia pegang satu pandangan fiqh, okey selesai, itu pandangan fuqaha dalam mazhab Abu Hanifah, saya mazhab Syafi'i. Yang Syafi'i tak ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah tak ada mazhab Syafi'i. Sebab kita tahu perbezaan pandangan para ulama kerana masing-masing ada hujah, dan cara pemikiran mereka dalam memahami dalil itu kadang-kadang berbeza. Macam tadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i, hadis yang sama tiba-tiba boleh memandang dari dua sudut yang berbeza. Mana satu yang betul tak tahu. Kita nak kata yang mana satu betul, bayar. Jadi apabila begitu, kita akan rasa mungkin pandangan dia betul, mungkin pandangan saya salah, mungkin pandangan saya betul, mungkin pandangan saya salah. Di sisi Allah, tapi saya tak tahu. Jadi bila begitu, tak ada masalah. Saya beramal mazhab saya, kamu beramal mazhab kamu, tak ada. Yang salah, kita paksa orang lain pegang pandangan itu. Hal itu salah. Ulama berbeza pandangan A, B, C, D, khilaf. Kita pegang itu pandangan, kita kata pada orang lain, wajib ikut pandangan yang saya pegang. Yang fuqaha lain sebut semua salah, yang ni yang betul, hujah ni dalil sahih, dalil apa semua, haram hukum dia sebegitu. Sebab kita paksa orang lain pegang satu pandangan fuqaha, sedangkan para fuqaha telah berbeza pandangan.